Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan masuk bab baru dalam prinsip perakanan, iaitu bab 4. Cepat sangat ni. Buku catatan pertama. Jadi jom kita mula. Ingat tak dokumen-dokumen sumber yang saya ajar tadi, yang Yusuf buat? Video-video dokumen sumber yang Yusuf buat. Ingat tak video-video dokumen sumber yang Yusuf buat? Jenis-jenis dokumen sumber lah. Dalam bab ni kita akan belajar bagaimana nak rekod jenis-jenis dokumen sumber yang Yusuf dah ajar pada 2 video lepas. Jadi jom kita mula. Okey. Kita akan rekod dalam jurnal am dengan jurnal khas dan juga buku tunai dan buku tunai rutin. Tapi kita akan pergi ke jurnal am dengan jurnal khas dulu. Jurnal am ni Yusuf akan pergi dulu. Jurnal am ni direkod pelbagai dokumen sumber yang jurnal am ni dia merekod dokumen sumber yang berkaitan dengan urus niaga. Contohnya memo, bil, invoice asal dengan salinan. Tapi dia merekod pelbagai jenis dokumen sumber. Apakah dia punya format? Okey, ni punya format. Boleh nampak tak? InsyaAllah boleh. Formatnya ialah dia akan selalu ada tarikh, butir, folio tak wajib untuk tulis, untuk diisi dalam exam, dan debit dan kredit. Tapi bagaimana kita nak rekod dokumen dalam jurnal am? Okey, saya akan bagi contoh. Kita nak rekod invoice asal, iaitu belian secara kredit. Kalau kita nak rekod dalam jurnal am, kita akan tulis aset bukan semasa dalam butir, dan jumlah aset bukan semasa berada di sebelah debit dan kedai berada di sebelah kredit. Dan bawah dua-dua tu ada ayat sikit, iaitu belian secara kredit daripada kedai bla bla bla. Itu cara nak rekod dalam jurnal am. Okey, kita dah sudah dengan jurnal am. Kita akan pergi ke jurnal khas. Jurnal khas ni dia ada 4 jenis, iaitu jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian dan jurnal jualan. Antara persamaan 4 jurnal ni ialah format 4 jurnal ni sama, iaitu ada tarikh, butir, folio, nombor dokumen dengan jumlahnya. Iaitu kita akan kira semua jumlah daripada semua dokumen sumber dan akan jumlahkan untuk menjadi akaun jualan, akaun belian. Bagaimana kita nak bezakan akaun debit dengan akaun kredit? Okey, kalau akaun belian dengan pulangan jualan ialah debit. Kalau akaun jualan dengan akaun pulangan belian ialah kredit. Kita mula dengan jurnal belian. Jurnal belian merekod nota debit asal dengan invoice asal. Kalau jurnal jualan di kontra lah. Dan cara nak rekodkan ni pun persamaan untuk 4 jurnal. Kita akan salin nama kedai dalam butir, tarikh macam biasa, nombor dokumen dengan jumlah, dan kita akan jumlahkan dalam akaun belian. Bagi jurnal pulangan debit, bagi jurnal pulangan belian, nota kredit asal. Kalau jurnal pulangan jualan, kontra. Kalau nak senang faham, akaun ni ada banyak kontra. Jadi itu sahaja saya nak cuba ringkaskan tentang jurnal am dan jurnal khas. Kalau nak betul-betul faham, kena buat latihan setiap hari. Okey.